guys, Assalamualaikum again. Ayah ada dekat Seberang Balok. Okey, beberapa kilometer lagi nak sampai ke pelabuhan. Rupanya dekat sini ada kedai yang menarik lah, kedai steak mansion. Jom kita masuk tengok guys. Hello guys, kedai ni dah lama buka. Jadi hari ni baru hari perasan kedai ni. Gila kau, rupanya ada kedai steak kat sini. Ni rasa macam kenal lah. Macam kenal lah. Nas. Ayi. Ayi. Nas kerja kat sini ke? Ya, kerja kat sini. Oh, Nas. Start kerja macam mana? Pukul apa? Masuk kerja dari pukul 3 petang sampai pukul 10.30 malam. Okey, tutup hari apa dah? Tutup hari Ahad. Tutup hari Ahad? Ya. Makanan apa yang ada kat sini, Nas? Kita ada steak, kita ada sizzling. Okey. Kita ada pasta. Okey. Burger pun kita ada. Oh, burger ada? Burger ada. Masakan panas ada? Masakan panas kita ada nasi goreng untuk chicken butter meat. Okey. Terbaik lah, Nas. Oh, Nas tengah buat apa ni? Tengah letak harga Salmon. Nas, Ayi pun tak lama ni sebab Ayi nak masuk kerja lagi. So next Ayi akan datang makan kat kedai mansion? Mansion steak. Ya. Oh, dekat Seberang Balok ni. Ya. Oh, dia dekat je dengan pelabuhan tu tak? Dekat. Oh, okeylah, Nas. Nanti malam Ayi datanglah makan. Malam buka, Nas? Buka. Buka sampai 10.30 malam. Sampai 10.30 malam? Ya. Okey, Nas. Ayi pergi dulu. Okey. Right. Bye-bye, Nas. Bye. Okay guys, pada kawan-kawan Ayi yang nak datang kedai steak dekat sini boleh datang. Dia senang nak cari kedai dia tepi jalan raya, sebelah TLDM je perumahan. Dekat mana? Dekat Seberang Balok. Okay guys, jumpa lagi guys. Yang mana nak datang boleh datang. Ayi ini tak sempat lah nak makan guys. Next Ayi akan datang sini, Ayi akan makan dan tengoklah Ayi akan buat video seterusnya. Okay guys.